dia nak someone yang ada that nation building punya thinking tu juga kan. Someone yang think about the problem yang ada dekat Malaysia. Kita hantarlah yang 10 tahun berpengalaman tu, dia lagi pandai nego lah. Bukanlah kita ni tak pandai bahasa Arab, tapi dia ada skill tu lebih lah kan. So kita kena faham yang usaha tu satu tanggungjawab daripada kita, tetapi hasil tu adalah apa yang Allah akan tentukan. Dan dalam masa yang sama tu bukanlah satu alasan untuk kita tak buat betul-betul. Tak rugilah untuk try, walaupun betul-betul rasa tu tak akan dapat pun, try je. So reach out kan, reach out to your seniors kan, maybe daripada sekolah menengah ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam episod yang kedua podcast peluang persediaan ke luar negara. Saya Fatih. Hari ini kita ada tetamu jemputan kita, Lais Arsalan, dan kita ada juga co-host saya, Syahidi Halim. Sepatutnya Syahidi ni patutnya ada dalam siri pertama, tetapi atas faktor yang tertentu Syahidi terpaksa beredar. Jadi kali ini kita ada 3 jejaka yang begitu handsome dalam baju Melayu kita. Kan? Salam 24 Syawal. Kalau kat Malaysia, kalau kat luar negara, biasanya Syawal tu bukan sehari, separuh hari. Tengah hari tu semua dah tidur dah. Kan? Betul tak? Betul. Kan? Jadi kita ada 24, kita sekarang 24 Syawal, kita ada lagi berbaki 6 hari lagi. Jadi kepada mereka yang belum lagi dapat habiskan puasa 6 tu, boleh teruskan. Kepada adik-adik lepasan SPM, tahniah diucapkan kerana telah pun menerima keputusan anda. Jadi semoga atas segala usaha yang dicurahkan, semoga ia berbaloi dan ia dibalas dalam keputusan yang cemerlang. Alright, tapi itulah, dengan keluarnya keputusan SPM ni, ramai yang menyangkakan bahawa sebelum tu ramai yang pasti akan nak keluar negara kan. Even for me, myself pun lepas habis je SPM tu, terus saya mencari website-website yang provide scholarship tu lah. Tetapi juga ada satu myth ataupun satu fakta yang salah, yang di mana ramai yang menyangkakan bahawa SPM tu hanya untuk top student sahaja. Tapi betul ke kan? Dan ramai yang di kalangan adik-adik lepas SPM, even included myself pun, lepas SPM tu tak tahu beasiswa apa yang ada, peluang apa yang ada untuk saya ke luar negara. Jadi untuk episod kali ini kita akan kupaskan one by one from A to Z, bagaimanakah realiti sebenar perjalanan untuk kita apply beasiswa daripada lepas SPM punya result tu sehinggalah kita ke luar negara. Jadi sedikit introduction pada Syahidi lah kot. Syahidi, welcome to this podcast. Boleh ni introduce awak kepada kita punya penonton? Boleh, insyaAllah. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan harap tak terlambat lagi lah nak ucapkan selamat hari raya juga kepada semua penonton yang sama ada yang setengah saksikan live ataupun akan nanti rakaman kelak di media sosial Iman. Itulah, hari ini saya menemani lah saudara Fatih untuk episod kedua kali ni dalam siri podcast peluang persediaan luar negara daripada anjuran Ikram Luar Negara dan juga Ikram Teens. Sedikit latar belakang lah kepada saya. Boleh panggil Syahidi. Nama penuh Muhammad Syahidi bin Abdul Halim. SPM tahun 2015. Masya Allah. Harap-harap masih belum expired lah experience saya ni 11 untuk kongsikan dengan lepas saya SPM 2025 kan. So SPM tahun 2015. Saya masuk tingkatan 1 2015. Jangan buat saya setua kan. Saya PSR. PSR. Masya Allah. So itulah, Mac yang lalu hari tu kiranya dah 10 tahun dah dapat result SPM lah. Masya-Allah. So tapi still lah, ambil juga peluang ni untuk kongsikan lah apa pengalaman yang might be relevant, maybe ada yang outdated. Kita akan tengok lah nanti kan, insyaAllah. So alhamdulillah lepas SPM dapat tajaan MARA untuk buat pre-U di College MARA Seremban untuk A-level. Okay. Yang MARA tu ke mana patutnya negara? Patutnya tak tetapkan negara lagi. So kita boleh pilih sendirilah nak ke mana. Menarik. Cumanya waktu di College MARA Seremban tu decide untuk try another scholarship. So alhamdulillah dapat Yayasan Khazanah. So untuk fly ke overseas tu guna Yayasan Khazanah lah. Dan alhamdulillah dapat sambung pelajaran
untuk bidang Biomedical Engineering, MEng, Oh, okay. di University College London, United Kingdom. UCL. So 4 tahun lah dekat UK under tajaan Yayasan Khazanah. Okay, menarik. Biomedical Engineering. Saya tak pernah dengar course tu. Sebab saya science social. So, yang saya tahu more pada ekonomi dan finance kan. Biomedical Engineering, saya rasa awak Syahidi, awak dah tentukan tu during pre-U ke ataupun kat sana baru decide degree tu? Actually waktu SPM ataupun waktu Form 5 tu dah yeah. start survey dan dah macam stick lah juga dengan untuk ambil Biomedical Engineering tu. Sebab waktu sekolah menengah tu ada session yang macam sekolah ataupun counselling session macam mock interview, career punya counselling. So waktu tu ada like assignment lah untuk kita tengok apa course ataupun bidang yang paling sesuai untuk diri kita. So waktu tu baru macam nampak lah apa Biomedical Engineering tu. Biomedical Engineering tu apa? Just secara layman dia? Dia belajar engineering, the physics and mathematics of like, tapi mostly about instrumentation of medical devices. So kalau kita tengok dekat hospitals kan banyak alat-alat, machines, everything tu. So what I learned is the engineering behind it lah. Okay, tapi faham. banyak lagi lah sebenarnya macam all the prosthetics, implants, semua tu termasuk lah juga dalam course Biomedical Engineering tu. Okay, menarik. Nanti kita boleh kupas further on dalam podcast kita ni. Sekarang kita nak Lais Arsalan untuk introduce diri anda kepada penonton kita. Nampak tak silap Lais ni graduan Jordan kan? Betul. So saya tak silap dalam podcast kita ramai yang audience kita nak ke luar negara, specifically dalam Timur Tengah dan dalam bahagian agama dan sebagainya. Jadi boleh mungkin Lais introduce diri anda kepada penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Lais Arsalan bin Muhammad Mahizam. Boleh panggil saya Lais lah. Lais. Sebenarnya nama ejaan betul Arabnya yang ada maksud tu Lais lah. Lam Yatha Lais. Tapi IC dah Lais, JPN pun dah daftar Lais, so ikut je lah. Tapi kalau nak sebut elok, nak ada sedap maksud, Lais, Lam Yatha. Maksudnya apa? Maksud dia singer. Dia macam one of family singer lah. Asad, Laith, Abu Hafs. Hafs, Hamzah. Dia macam nama family singer. So Laith ni antara nama singer jugalah. Lepas tu Arsalan. Arsalan ni singer in Turkey. So singer. Tak silap yang tu ni Aslan. Arslan, betul. Singer lah tu. Okay, Turkish punya language lah. Itulah. Itu nama saya. Boleh panggil saya Laith. Boleh menyinga. Tapi maksud di sebalik Lais tu orang yang berani lah. So insyaAllah lah saya jadi berani kan. So saya SPM 2020, zaman COVID, zaman pandemik. Tapi saya perlu jawab exam tu SPM 2021 sebab PKP tangguh. 2021 Januari, Februari macam tu baru SPM. Itu dapat result dalam bulan Jun, Julai macam tu lah. Okay, lepas tu saya mohon lagi satu, saya bukan produk Musleh lah. Saya sekolah biasa lah. Saya sekolah biasa. Saya sama belajar ke Jordan, baru saya kenal Kelab Ikram Jordan, Iman dan sebagainya lah. Baru saya masuk. Lepas saya SPM tu, saya mohon program YTP Mara Jordan. Ke Jordan lah. Tapi before that saya kena pre-U dulu, kursus persediaan bahasa Arab di UCYP, University College Yayasan Pahang. Nama program tu KIBA, kursus intensif bahasa Arab. Berapa lama? Selama 3 bulan macam tu lah. Sekejap je lah. Sekejap je. Sebenarnya nak masuk Jordan ni, sejak SPM tu dah laku dah nak ke Jordan, tak perlukan pre-U. Tapi Mara nak sebenarnya Mara ni ada quality sikit, so dia masukkan peserta Mara ni dalam program ni lah supaya Arab dia lagi better lah. Saya masuk situ, tapi saya tak ke sana fizikal, saya online sebab zaman COVID. So depan laptop je lah, online belajar bahasa Arab, belajar speaking, listening, belajar menulis Arab sikit, kursus intensif lah, belajar lebih banyak. So lepas 3 bulan tu, bulan 9 barulah saya fly ke Jordan. Saya masuk SEM bulan 9 bulan 10 tu lah, SEM 1 lah kat sana. SEM 1 lah kan. Kos syariah, fiqh dan usulnya. Usul fiqh. Syariah. Di universiti? Di Universiti Yarmouk, Jordan. Yarmouk tu kat capital city Jordan Tidak. Yarmouk di Irbid, di kampung sikit lah.
kalau capital Aman lah. Amman tu ada University of Jordan, Wise University, Applied Science University. Dia lagi modern lah, lagi bandar. Kalau Yarmouk ni Irvin dia macam kampung sikit. Dia dah border nak ke Syria sikit lah. Jauh lah ke Amman tu. Daripada Yarmouk ke Arman, Irvin ke Amman. Aman ya. Dalam sejam lebih macam tu lah, sejam suku macam tu. Tak silap YTP Mara untuk ke Jordan tu, time batch saya tak ada. Bila saya sedar untuk batch adik saya satu batch dengan Les lah, baru ada. Dan tu memang ada keinginan nak sambung ke negara Teluk, tetapi disebabkan saya tu saya tak tahu Fatih lah nak saya nak pergi ke negara Teluk, nak pergi ke apa, Jordan, Mesir dan sebagainya, ataupun ke Mekah ataupun Madinah kan. Masya-Allah. Tapi tak tahu peluang yang tersedia ke Timur Tengah. Dan kalau tahu pun adalah satu website tu, tapi website yang nak ke Mekah, apa, University Study Mekah in Saudi. Study in Saudi tetapi dia in bahasa Arab tentu. Tentu saya tengok bahasa Arab, so saya tak tahulah. Overwhelming, tak tahu nak apply macam mana. Tak tahu nak apply macam mana. Tu macam forgone lah that dream untuk ke sana, dan kita terbalik pula pergi negara barat lah. So kalau one more thing, zaman Fatih tadi YTP tak buka. Zaman saya buka. Tapi unfortunately tahun ni untuk next intake ni YTP Mara dah tak sambung dah ke Jordan. Tapi insyaAllah podcast ni kita akan share lah apa lagi laluan lain lah untuk ke Jordan. Boleh. Tak acil lah kan, kita dua je yang diri kan. So saya tanya Fatih pula, apa latar belakang Fatih lah, segi tajaan, ke mana semua. Okay, SPM tahun 2015 tu tambah lagi 4 tahun. 2019 saya SPM. Dan ketika itu saya adalah Science Social punya student. So saya ambil accounting, ekonomi. Ketika itu sebenarnya nak ambil bio, tapi atas nasihat ibu, ibu menyuruh untuk ambil ekonomi lah, sebab admit saya tak adalah begitu power sangat lah. Dan lepas habis SPM tu, Alhamdulillah dapat tajaan JPA Mara ke New Zealand. So dengan scholarship JPA ni, dia berbalik sedikit daripada Mara, yang di mana kalau Mara after dah dapat tu baru kita decide nak ke negara mana kan. Tapi kalau untuk JPA ni, dia dah tentukan siap-siap negara mana yang kita akan pergi. So saya ke New Zealand ketika itu. Pre-university saya ke Intech, di section 18 saya pun dah tak ingat. Salam lah, Intech Education College. Dan ke New Zealand, dan ketika itu saya mengambil kos kewangan. So dia ada 4 kos sebenarnya dalam bucket tu, which is ekonomi, finance, accounting and science actual. Actual science. So dia ada 4 ni. So nanti once kita kat uni tu, baru kita decide lah nak khusus dalam kos apa. Ketika itu saya masuk di Auckland University of Technology. Wasn't my first choice sebenarnya. My first choice was University of Auckland. Tetapi ketika itu sebab masih COVID, so the only uni yang provide so border New Zealand, kalau kita tahu, dia dah tutup paling awal. That's why case COVID kat situ memang sangat sikit, sebab dia dah tutup memang daripada awal lagi. So time tu untuk fly sebelum border tu buka, university dia ada allocation nomination. So dia nak nominate pelajar luar negara, pelajar international student, mana yang akan masuk sebelum border tu buka. So antaranya yang paling banyak allocation tu diberikan adalah Auckland University of Technology lah, AUT lah. Dan saya tentu fikir nak fly. So tak kisahlah uni apa, asalkan saya dapat fly awal, saya teruskan lah. So akhirnya ke universiti itulah. Itu saja sedikit latar belakang untuk diri saya. Kita teruskan pada segmen pertama kita. Masih lagi introduction. Tetapi tadi Syaidi ada mention about khazanah kan. Dan saya pasti bahawa khazanah ni sebenarnya untuk pengetahuan umum adalah satu scholarship ataupun beasiswa yang sangat-sangat kompetitif. Kita boleh katakan kan kita ada tier-tier scholarship kan. Bukan nak katakan scholarship ni tak bagus daripada scholarship lain. Dia more pada assessment dia lah kot. Khazanah ni is one of the top tier scholarships yang di mana competition dia sangat tinggi. Dan kepada Syaidi, apa yang buat Syaidi yakin sangat untuk apply tu? Dan lagi satu, kenapa pilih UK kan? Dan tadi mention boleh pilih mana-mana. Kenapa nak pilih UK? Kenapa tak nak pilih ke France ke Itali ke dan sebagainya kan? Okay, so ada 2 soalan lah kot kat situ. Macam mana boleh yakin nak apply khazanah tu kan? So saya take soalan yang first tu dulu lah kot. Actually saya dah kena reject 2 kali lah dengan khazanah. Kali ketiga tu baru dapat. So maksudnya khazanah ni, khazanah dia ada beberapa entry levels kan. Beberapa entry levels untuk kita apply. Satu adalah
SPM punya level, which is actually SPM tu pun boleh pecah dua lah. Satu guna result trial, they call it macam early harvest macam tu. Tak tahu sekarang ni masih ada ke tak lagi. Rasa macam masih ada lah. Every year pun ada early harvest ni. So dia akan masuk awal sikit. Lepas tak tunggu result SPM dah masuk dah buat pre-U. Okay. Lepas tu guna result SPM tu. Okay, tu yang first entry level. Second guna result pre-U. So any pre-U lah macam A-level, IB, diploma or matrix, STPM, STAM pun boleh. Itu yang kedua. Dan ketiga adalah guna postgrad untuk apply postgrad lah. So saya dah guna result trial tak dapat, dah guna result SPM pun tak dapat. And then waktu dekat College Madrasah Seremban tu ada lagi satu peluang kan, untuk apply this quite boleh kata prestigious lah kan, scholarship. Dan I just give it a go lah kan. Walaupun dah kena reject 2 kali, still rasa macam tak nak lepaskan lah peluang tu kan. I believe in myself lah waktu tu. And kita macam kenapa walaupun dah dapat MARA, kenapa still apply khazanah tu, satunya sebab MARA still kena bayar balik lah kan. Maksudnya it's not fully sponsored, ataupun dia kena bayar based on results. Dia pinjaman boleh ubah lah. Pinjaman boleh ubah lah, betul. So kalau khazanah ni dia be sponsored fully, tak perlu bayar balik, tapi ada bond lah. MARA tak ada bond kan. So waktu tu memang rasa macam bila timbang tara semua, rasa macam perlulah macam give it a go kan. And Alhamdulillah waktu tu competition dia as compared to SPM punya entry level tak sangat, tak ramai yang apply untuk guna result pre-U ni. So saya guna saya punya predicted grade A level. So tak ramai lah yang apply dan boleh kata kurang mencabar sikit lah. Kalau yang adik-adik SPM sekarang ni maybe nak apply guna result SPM tu akan banyak lah. Satu Malaysia yang ada result SPM yang bagus tu akan apply kan. So maksudnya siapa yang tak dapat Yayasan Khazanah ataupun prestigious scholarship waktu dia punya SPM ni, jangan risaulah. You still have like another chance lah untuk guna result, maybe your pre-U kan, your matrix results or your STPM or something whatnot. Satu lagi macam nak dapat ke tak dapat tu is a second thing yang kita tak boleh, bukannya within our control pun kan. So sometimes tu kita selalu afraid of rejection kot takut kena reject. Maksudnya the only thing yang orang kata kenapa takut nak apply tu sebab walaupun nak apply aku bukan akan dapat pun nanti kan. Tapi you never know kan. For me myself pun bukannya tahu pun akan dapat. Tapi kalau kita tak try, kita tak tahu. Betul. So actually ada orang kata kalau awak apply, there is chances yang awak akan dapat. And even whether that be 80 ke 70 ke 50 ke even 10%, but there is still a chance kalau awak dapat untuk dapat. Tapi kalau awak tak apply, it's already set dan awak takkan dapat. Betul. So it's always about just to try. Yes. Kita tutup lah kan pintu tu kalau kita tak apply. Sebab itu pun macam it's not within our realm kan. Macam Allah yang akan tentukan kan kita dapat ke tak kan. So kalau kita tak buka pintu tu, kita tak tahulah yang another 100 doors behind yang satu pintu yang kita buka yang Allah dah tentukan untuk kita tu kan. Rencana Allah tu kita tak tahu kan. Saya sendiri pun tak tahu kenapa Allah direct me to like College Madrasah Seremban dulu, baru nak dapat khazanah tu kan. It's a learning experience kan. Betul. Get out of your comfort zone. Pergi interview bukan senang kan. It's a experience yang kita bukan senang nak dapat lah. Nak kena interview semua bagai kan, all the test. So I think tak rugilah untuk try. Walaupun betul-betul rasa tak akan dapat pun try je. Try, betul. Tak dikira bridge contract waktu Seremban stop tu. Bridge contract. So kena bayar balik untuk result level tu lah. So there is a consequences lah yang you need to know kalau you dah dapat satu scholarship and then nak pindah scholarship, which is actually benda tu ada je walaupun taklah ramai orang buat. Tapi maybe sebabkan you know scholarship yang you ada tu might be not the most suitable for you. Jangan tutuplah peluang tu untuk bukan nak kata jangan be loyal to your current scholarship, tapi jangan tutup pintu tu. Always open lah for opportunities. Tengoklah mana opportunities yang lebih baik untuk diri kita kan. Dan kenapa time tu pilih ke UK? Out of many countries. Sebabkan course. So biomedical engineering ni satu sebab buat A-level kan. A-level tu mesti kena pergi ke negara yang macam English speaking countries lah. So France and German semua tu dah. Ada? Ke US boleh. Dan tapi waktu tu di College Madrasah Seremban the full support ataupun full support yang diberi oleh MARA waktu tu untuk ke negara macam UK dan juga Aussie kot. US tu macam banyak test SAT semua tu kena buat sendiri. Faham. So and course biomedical engineering ni
bila saya survey tengok dekat UK yang macam paling banyak uni offer. I see. Negara-negara lain macam quite new, tak ada yang di level undergrad lagi untuk course ni. So waktu tu macam okeylah, macam banyak uni yang boleh offer, so kita boleh banyak try uni lah dekat UK. Kalau saya boleh simpulkan daripada apa yang Syahidi katakan, bahawa to never stop trying lah. Dan betul. always believe yourself. Sebab kalau awak tak percaya dalam diri awak, siapa lagi yang akan percaya untuk awak kan? Betul. So always believe in yourself. Reject atau tak reject tu, kita letakkan benda tu dalam kuasa Allah lah. Betul. And that's not within kita punya kuasa. Kuasa kita adalah hanya usaha sahaja kan. Betul. Dan ada kata-kata yang yes, kita kena ikat unta kita kan, tapi tawakal tu kena lebih besar daripada usaha kita. Betul. Okay, terima kasih Syahidi. Untuk Les pula, sebab Les tadi ada mention yang Les sambung belajar ke Jordan, which ramai daripada audience kita, penonton kita sebenarnya nak tahu bagaimanakah perjalanan daripada SPM untuk sambung belajar ke negara Timur Tengah. Boleh Les ceritakan about your journey daripada SPM ke Timur Tengah, dan apakah yang membuatkan laluan yang Les ambil ni berbeza daripada yang kalau nak ke negara barat semua tu? Okay, bismillah. So yang pertama, journey saya lepas SPM tu, alhamdulillah dapat good result lah. Result tu mengizinkan lah untuk memohon. Kalau saya boleh tanyakan, berapa result? Tak straight A lah. Tak straight A. Tak apa, saya pun tak straight A. Oh, sama. 9 lah, alhamdulillah 9. Okay. Daripada 10? Daripada 11. Ada 2 B lah sikit. Okay. Tapi alhamdulillah lah. So dengan result yang yalah Allah pemudahkan. So antaranya Jordan ni antara negara yang kita boleh mohon lah, antara yang dalam list scholarship tu. Okay, nak mohon Jordan ni, dia dulu melalui website KPT Timur Tengah, minimum kena 7A, dan bahasa Arab at least B+. Tapi yang lain tu 7A tu lah yang subjek akademik lain. Tapi bahasa Arab at least B+. Okay, itu requirement untuk KPT Timur Tengah zaman saya dulu lah. Zaman sekarang dia dah ada sistem lain. Dia guna macam UPU version Jordan punya. Dia terus direct ke UPU version Jordan. UASFS, something like that lah. Okay, so journey saya lepas SPM tu, saya mohon juga UPU, saya mohon juga PPC, saya mohon juga Matrix, macam backup plan lah. Okay. Dan waktu MARA time tu dia ada YTP MARA, dia ada juga UPU MARA. Dia macam ada 2 channel beza waktu tahun saya tu lah. Okay, so banyaklah saya mohon, sebab saya cuba je kan. Macam tadi kita cakap, kita kena try. Dapat tak dapat, reject tak reject tu cerita lain, tapi kita kena try lah kan. Okay, so saya try UPU, saya ambil, saya dapat UM, dia pengajian Islam dan Sains. Kalau pernah dengar lah course tu. Saya dapat lu UPU. Lepas tu saya dapat Matrix Perlis, saja nak ambil jauh-jauh kan. Nak rasa apa, jalan jauh sikit. Keluar dari dalam. Keluar dalam. Keluar daripada comfort zone lah orang kata kan. Okay, lepas tu Matrix saya dapat tu. PPC saya lupa hantar video something. Allah. So dah terlepas lah peluang tu. Apa PPC? Dia program pelajar cemerlang Program kan? pelajar cemerlang. Under KPM. Under KPM. Program dia macam IPG, tapi dia hantar ke luar negara dan balik kena berkhidmat jadi cikgu atau lecturer. sekolah menengah. Itu program PPC lah. Kalau dia ada PPC untuk Matrix, balik jadi cikgu Matrix. Tapi ni PPC sekolah menengah. Balik dia jadi cikgu sekolah menengah. Ya, itulah. Dia hantar ke Timur Tengah saja ke? Hantar Dia tak, ke dia New Zealand ada juga. Oh, okey. Buat TESOL macam tu ke? Tak, bukan. Banyak lah course. Banyak. So ada yang ambil biomedical juga semua tu. Tapi untuk PPC ke Jordan ni, dia ada 3 lah kot, 3 program. Ni terlompat sikit cerita journey tadi, tapi alang-alang cerita lah. PPC Jordan ni dia hantar 3 program. Tapi zaman saya 3 program lah. Ada pengajian Islam, Dirasat Islamiah, ada bahasa Arab, Lughah, dan ada juga qiraat. Qiraat ni belajar apa, 10 bacaan qiraat tu kan. Ya, betul. Menarik lah. Okay, so zaman saya ada 3 program tu. Tapi zaman sekarang saya tengok balik, hanya Dirasat Islamiah, bahasa Arab, 2 di Jordan, dia tambah lagi baru 2 di Mesir. So PPC pun hantar di Mesir juga. Dia ada Dirasat Islamiah untuk lepasan STAM dan Ulum Islamiah untuk lepasan SPM. So ada lagi banyak lah pintu untuk ke Timur Tengah ni. Dia tambah barulah ke Mesir. Okay, apa jenis saya tadi? Alamak, okay, kita sambung balik. Sorry terlompat. Okay, PPC saya tak dapat. So UPU MARA tu pun mula-mula saya tak dapat UPU MARA
So saya macam Mara reject saya ni, saya tak boleh ikut lah. Rupanya YTP Mara saya dapat, dia hari yang sama. Okay. So macam rupanya dia satu window, dia channel yang satu window. Kalau tak dapat YTP Mara, confirm dapat YTP Mara. Selalunya lah. Waktu tahun saya tu lah. So saya macam alamak, Mara reject saya. Tu macam tak nak fikir dah. Petang-petang dapat email YTP Mara. Alhamdulillah lulus. So pagi tu sedih, petang tu gembira pula. Okay lah. YTP Mara ni antara last lah result yang saya tahu saya akan dapat. So bincang-bincang dengan family, okay, saya proceed lah YTP Mara. UPU saya tak teruskan, matrik tak teruskan. So Alhamdulillah sampailah ke Jordan juga akhirnya. Dan sebelum tu ada persediaan bahasa Arab tu lah, khusus intensif bahasa Arab 3 bulan. Saya tertarik sebenarnya. Kenapa nak pilih ke Jordan Memang awak memang Les memang daripada awal lagi target ke Jordan. Dari satu, okay, Les dulu kat sekolah power tak bahasa Arab. Sebab itu satu concern saja. Saya nak ke Timur Tengah. Tapi bahasa Arab saya tak adalah begitu competent. Maka dengan itu saya takutlah kalau pergi ke sana, orang cakap, sebab lagi satu orang cakap bukan fuhsah kan. Betul. Ada dia cakap amniyah bahasa. Dan kalau macam Mesir kan, dia bukan kaifahal, dia izayat kan. So saya bahasa Arab ni. Boleh. So itulah boleh Les kenapa Jordan kenapa Jordan, sedikit about kenapa Jordan dan whether or not bahasa Arab tu kena competent daripada sekolah lagi. Jordan ni salah satunya sebab dia termasuk dalam scholarship yang ada lah. So sebab itulah saya pilih. Saya carilah juga yang dan saya juga minat lah bidang Islamik ni kan, fiqh, syariah, something like that. Itu satu. Lepas tu yang seterusnya, sebab Jordan ni bumi yang barakah lah orang kata. Bumi para anbiya, para sahabat. Sorry kalau bunyi klise sikit, tapi saya rasa lah benda tu. Kat sana dia ada roh dia tu. So macam yelah, kat sana pun kita boleh jumpa orang hebat, banyak ulama kat sana, murabbi, nakib pun ada kat sana. Even nakib daripada IM pun turun, macam berkenalan dengan orang-orang Melayu Malaysia ni, rapat lah. So saya rasa lah roh barakah bumi Syam ni memang adalah dia punya. Dan Syam ni adalah satu bumi yang Nabi doakan keberkatan dia lah. Tak silap ada himpunan hadis memang dikumpulkan fadilah atau fadail bumi Syam ni. Memang dikumpulkan hadis tentang kelebihan bumi Syam ni. Rasa nak pergi apa ni kan. Kita nak pergi negara barat kan. Astagfirullahaladzim. Tak adalah. Itulah antaranya kenapa saya pilih Jordan. Yang bahasa Arab tu? Bahasa Arab tu saya pun tak adalah nak cakap kompeten zaman SPM tu, taklah. Saya rasa kalau saya baca karangan SPM bahasa Arab tu, saya pun nak maki diri saya dulu. tapi alhamdulillah lah, dapat result mengizinkanlah saya untuk yakin untuk ke Jordan tu kan. Dapat improve lagi waktu khusus intensif bahasa Arab tu lah. Dia membantulah lagi lah, dia meningkatkan lagi bahasa Arab. So dan bahasa Arab ni dia satu bahasa yang perlu praktis lah. Sebenarnya even semua bahasa lah, kita praktis more, kita boleh adapt. So dekat kursus Pertisadaan Bahasa Arab tu, setiap hari kita macam dilatih untuk cakap bahasa Arab. So at first tu macam tak yakin boleh ni bercakap. So day by time tu boleh lah sikit-sikit. Tak adalah banyak yang zaman tu, tapi boleh lah nak survive. Ada lagi satu soalan saya lupa jawab, yang apa laluan berbeza tu kan. Sebenarnya tak tahulah nak cakap macam ni, tapi boleh kata saya dapat ni pun rezeki. Macam dia cerita tadi, Khazanah ada interview lah, JP Mara ada interview. Saya tak tahu kenapa tahun saya YTP Mara tak ada interview. So boleh kata rezeki lah. Macam mohon isi-isi borang dapat. Tak ada interview apa, tak ada assessment apa. Adalah assessment sikit, kenapa nak ni, tapi sekadar tulis je lah. Tapi untuk next yang nak mohon ni, saya ada tanyalah kawan-kawan yang melalui interview ni. Sebab tahun selepas saya tu YTP Mara ke Jordan dah di interview. So interview tu dia kena bercakap dengan panel yang tanya tu lah. Dan dia ada macam bagi gambar, suruh explain 4 situasi dalam gambar dalam bahasa Arab. Dia macam nak tahu je kita ni fluent ke tak, kita apa tujuan kita nak belajar ke Jordan, apa kenapa kita pilih nak belajar agama, macam tu je lah. Apa yang menyebabkan laluan yang berbeza tu, saya rasa saya tak di interview. Saya tak rasalah macam mana kawan-kawan lain rasa gugup dan
struggle ya. kan, effort. Saya macam alhamdulillah lah, tu satu jalan dipermudahkan lah kan. dipermudahkan. Bila kalau dah pasang niat nak ke tu kan, demi kebaikan dan sebagainya kan, insyaAllah Allah pemudahkan lah selepasnya, insyaAllah. Tak tahu rezeki datang daripada arah yang tak sangka-sangka kan. Kita just ikhlas dan InsyaAllah. takwa lah kan, insyaAllah. Saya nak tanya plot hole kita lah. So untuk JPA ke New Zealand memang dari awal target nak ke luar negara dan specifically New Zealand ke, ada, is it something yang macam in the midst of the moment je? So it's the latter lah. Okay. It is in the midst of the moment lah. Sebenarnya sama dengan Lais dengan Syahidi. Saya apply banyak scholarship ketika itu. Apply Petronas, okay, tu memang outright reject lah sebab saya bukan straight A. Apply B&M scholarship, nama Kijang scholarship lah, undergraduate scholarship. Lepas tu apply PNB, tu apply JPA. Fun fact, sebenarnya semua ni saya disuruh oleh mak saya lah. Sebab saya tak tahu peluang apa yang tersedia sebenarnya untuk keluar negara. So semuanya kebanyakannya mak saya yang tolong carikan lah. Dan mak saya terus minta untuk saya apply beasiswa ni. Jadi bila semua beasiswa tu semua kena reject kecuali JPA. So ketika itu JPA memang seperti yang saya katakan tadi, dia dah khususkan siap-siap daripada awal. So you need to choose, you nak pergi New Zealand ke, you nak pergi Australia ke. Dan ketika itu sebab saya sains social, dia hanya provide 2 choice saja, New Zealand ataupun Australia. So ketika itu saya fikir macam okay, Australia ni ketika itu zaman tu time tu banyak Islamofobia, bukan zaman tu lah, tapi waktu itu banyak Islamofobia punya isu kat Australia, di mana dia punya MP dia sangat outspoken untuk melawan Islam dan sebagainya. So ketika itu dengan berita-berita yang saya dapat, saya rasa macam okay, New Zealand tak ada dengar berita about Islamofobia sangat. And walaupun ketika itu adalah the terrorist attack kat masjid tu kan, tapi I think that's a very, orang kata insyaAllah one off lah punya satu event kan. Jadi ketika, dan lagi satu sebab saya pilih New Zealand ketika itu sebab it is very well known for its beauty lah. Memang saya boleh sahkan lah bila travel di New Zealand tu memang sangat-sangat lawa. Memang sebenarnya membuatkan kita macam ya Allah, besarnya dia punya gunung ni kan, and betapa kerdilnya diri kita dan sebagainya. So it's that's one of my reasons kenapa nak pergi ke New Zealand lah. So memang daripada tu daripada awal lagi dah target ke luar negara lah daripada SPM tu. So dia bukannya lepas SPM baru saya fikir okay saya nak keluar negara, tapi sebenarnya daripada awal lagi. Even time saya form 1 lagi saya dah target ke luar negara ketika itu, sebab ada senior-senior yang semua yang keputusan cemerlang semua keluar negara. Dan mereka jadi idola saya dan inspirasi saya untuk saya pun nak keluar negara lah. Jadi sedikit sebanyak lah about itulah. Okay, Alhamdulillah. So can we wrap up lah kot kita punya segmen pertama ni. So untuk segmen kedua kita adalah what to do after SPM. Maksudnya tak sampai 2 minggu pun lagi adik-adik ni yang lepas SPM 2025 ni dapat results kan. Sebab dapat result 31 Mac kan. Hari ni 12 April. So I think maybe sangat overwhelmed lah current situation, nak apply, nak apa aku nak buat kan lepas ni kan. Course mana kan, tengah buat self exploration kan mengenai diri. Betul. So maybe ada identity crisis on what not. So maybe nak tanya Fatih dulu lah kot. Apa langkah pertama yang kena ambil lah untuk first tu buka peluang untuk dapat scholarship tu, dan juga apa yang patut buat segera oleh pelajar yang lepasan SPM sekarang? Honestly ramai orang ingat yang untuk dapat scholarship ni dia bergantung pada result semata-mata, which is in fact partially true but not absolute truth lah. Macam kalau dah dapat straight A memang confirm akan dapat scholarship, tidak. Sebenarnya apa yang kita buat lepas dapat SPM result tu sangat penting. Kalau boleh saya simplify, ada 3 benda yang kita patut buat. Satu adalah kita kena kenal arah, what direction mana yang kita nak pergi sebenarnya. Tak perlu 100% confirm yang kita nak pergi ke specific course macam okay saya nak pergi ke biomedical engineering, saya nak buat usul field dan sebagainya. Tak perlu nak 100% confirm. At least you have that broad view. Macam mana maybe saya nak ke arah ke business. Business dia ada banyak dia punya course-course bawahnya kan, seperti accounting dan sebagainya. So you need to have at least know yourself where you want to go after SPM tu. Actually even before SPM tu you patut dah kena fikir, sebab kan kita dah kena khususkan kita nak ambil science student ataupun science social kan. So even before that you need to know direction mana yang you nak pergi selepas SPM itu. So tu satu. Kebanyakan lepas dapat result SPM bila you tak tahu direction tu, dia akan membuatkan diri kita mudah terlepas peluang. Sebab timeline untuk setiap
beasiswa tu sangat berbeza. Dia punya pathway dia pun berbeza. Course yang disediakan pun berbeza. Pre-university dia pun berbeza berbanding yang lain. Macam contoh, kalau you're not that very good in doing essays, then you ambil IB. That's a big mistake. Tak ada kata big mistake, tapi sebab IB ni is a very heavy course, very heavy dalam essay dan sebagainya kan. And it's very intensive. Jadi you kena tahu where you want to go. Second is, jangan tunggu result baru kita nak start cari info lah. Sebenarnya you kena buat information sweep even before that. So yang ni kami pihak Iman telah pun sediakan 2 post untuk adik-adik lepasan SPM berkenaan tentang apakah peluang yang tersedia untuk ke luar negara. Boleh rujuk di Instagram kami ataupun di social media kami lah. Jadi pelajar-pelajar SPM lepas SPM ni dia kena buat information sweep. Dia kena tengok semua website yang dia nak apply beasiswa tu. JPA MARA, kalau you nak tahu JPA, you kena tengok kat website JPA. You nak tahu MARA, you kena tengok website MARA, Khazanah, Bank Negara dan sebagainya. You kena faham requirement dia. You kena tahu timeline dia apa. Dan most of it, timeline dia sangat sekejap. Once keputusan SPM tu keluar, contoh macam pre-university scholarship by Bank Negara, dia akan tutup 12 April, which is today. So kalau kamu tak apply, silalah apply. You kena tahu semua benda ni, sebab student yang cemerlang dia tak tunggu peluang, dia cari peluang. You don't wait for opportunity, you need to find that opportunity. Dan third yang paling penting, you kena start bina story diri you. Scholarship ni dia tak tengok result. Mana-mana scholarship ni dia nak tahu kenapa you pilih course ni, kenapa you ambil scholarship ni, kenapa you nak ke negara tu. So you kena start susun story you. Betul. Kenapa saya nak ambil course ni kan. Contoh saya, honestly ketika itulah a bit saya tak kenal lah diri saya. Bila you tak kenal diri saya, you tak bina story, time tu saya nak apply JPA tu memang sangat susah lah. Even macam Bank Negara, the reason why I did not lepas Bank Negara because of my essay. My essay tu cacar merbah. Dia tanya personal statement, dia tanya kenapa awak nak ambil ni dan sebagainya. I tak tahu nak jawab apa sebenarnya, and that's why I got rejected lah. But alhamdulillah, redemption lah after that, alhamdulillah. So tu satulah, you kena start bina story diri ni actually even before you dapat result SPM sebenarnya, patutnya. So that from awal lagi you dah boleh reflect benda-benda ni. You dah boleh start susun personal statement, boleh start kumpul experience yang relevan untuk jawab dalam soalan-soalan begitulah. Dan so kalau nak key takeaway dia adalah, langkah pertama tu bukan apply. Langkah pertama tu is about clarity dan awareness lah. Jadi kalau orang yang dah tahu ke arah mana dia nak pergi, scholarship apa yang ada, siapa diri dia, dia dah ada advantage yang besar lah. Sebab once result dah keluar, tinggal nak apply. You don't need to have all of that hustle lah. Untuk life kan, seperti maybe it's a bit of sambungan daripada soalan yang sebelum ni. Untuk laluan ke Timur Tengah, saya ni untuk diri saya lah pun kan, saya tak tahu apakah full process kan from A to Z nak ke luar negara. Jadi boleh Les ceritakan macam mana daripada A to Z nak ke Timur Tengah lah, kan, daripada nak apply beasiswa apa yang ada, lepas tu pre-university apa yang patut kita pergi dan sebagainya, dan apakah persediaan kita nak ke dan sebagainya lah. Boleh Les cuba explain about that. Okay, bismillah. So soalan berkenaan persediaan untuk ke Timur Tengah lah. But before that tadi, yang awal-awal tadi lah, Fatih ada tercakap negara teluk kan. Sebenarnya Jordan bukan negara teluk. Jordan Timur Tengah, tapi Jordan bukan Gulf. GULF teluk. I see. GCC, Gulf Cooperation Council tu kan. GCC hanya Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Oman. Ini negara teluk lah, negara kaya, ada minyak. Jordan tak ada minyak. Yaman kan? Macam bukan. Negara teluk ni faham. Negara kaya yang ada minyak, yang baru bangun ni kan. Yang dekat dengan Selat Hormuz tu kan. So Jordan ni bukanlah negara teluk. So Jordan tak semaju negara teluk, tapi Jordan still Middle East, Timur Tengah, atau dari geografi kita dia ni Asia Barat lah. Asia Barat. So untuk persediaan ni, saya jawab untuk persediaan ke Jordan dululah. Sebab persediaan ke Jordan dengan ke negara-negara Timur Tengah lain, dia adalah beza sikit. Tapi by default pesan di Jordan ni, first tadi saya ada cerita sikit melalui KPT Timur Tengah, ataupun sekarang ni dia dah jadi website direct ke UPU Jordan terus, UASFS. Unified Admission System for Foreign Students.
Ni macam Jordan punya UPU. Tak silap requirement dia lebih kurang KPT juga, minimum 7A. Dan subjek diniah tu kena B+. Subjek diniah tu PQS, Arab, pendidikan syariah Islamiah. Kalau yang ambil diniah dia adalah syariah Islamiah, usuluddin tu kan. Ataupun yang aliran tahfiz, dia adalah maharat tahfiz dia tu. Something like that lah. Tu first result kena elok, baru boleh mohon, baru boleh try tu mohon. So lepas mohon tu kenalah research dulu. Macam Akhi Fatih kata tadi, kena survey dulu website-website yang ada. Macam kat Jordan UASFS tadi tu. Kalau dekat Saudi, Study in Saudi. Yang ni dia lagi modern lah, lagi macam systematic sikit lah. Sebab dia dah lagi modern. Selain daripada website, kita pun boleh juga refer Facebook. Facebook pun dia ada share lah tentang update-update bila start registration, bila kena hantar dokumen, bila due date. Kalau malas nak buka website, dekat Facebook pun kadang infografik dia lagi jelas. Bukan kita follow universiti tu je, kita follow juga macam persatuan pelajar kat tempat tu. Contoh kalau kat Jordan ada Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan, MPMMJ. Lepas tu di setiap tempat tu, Jordan ni dah ada 5 negeri lah yang ada student Melayu. Ada Amman, ada Irbid tempat saya, ada Zarqa, ada Mafraq, ada Muqtah. Okay, so setiap 5 ni ada persatuan pelajar dia lah. Tapi Mafraq dia campur dengan Zarqa lah, sebab dekat. So follow je. Kalau nak sama Jordan, follow je semua akaun-akaun Facebook ni. Nanti dia akan update infografik lah, apa yang diperlukan, dokumen yang diperlukan. Okay, so dah follow, kita pun dah aware, dah tahu update semua. Special sikit, bukanlah special, apa yang berbeza sikit nak belajar Middle East ni, sebab Middle East ni Arab country, so all our documents perlu diterjemahkan to Arabic. Kalau macam korang kan boleh terus guna sijil tu ni kan, mohon kan, kita orang kena terjemahkan di ITBM, Institusi Terjemahan macam tu lah kan. Lepas tu kena dapatkan pengesahan di LPM. Dan last sekali baru Wisma Putra. Wisma Putra tu untuk sahkanlah yang kita nak keluar negara menggunakan dokumen tu kan. Okay, so benda ni pun memerlukan proses, memerlukan effort dengan timeline nak hantar dokumen yang singkat. Kena pandailah, pandai urus masa, pandai manage masa, bila nak buat ni, bila nak ke sana. Kalau yang duduk jauh, bila nak ke Putrajaya, tolong kawan ke apa kan. Itulah antara preparationnya. So preparation lain, of course bahasa tu kena at least kena kuat lah, kena. Dulu Les macam mana nak mantapkan bahasa? Ada tengok drama ke ataupun tengok baca Quran ke? Baca Quran tu sudah tentulah kan. Alhamdulillah. Macam saya ada tengok YouTube. Saya ada kawan, sebelum saya ke Jordan, saya anggap dia ni sebagai rujukan saya lah. Tapi dah sampai ke Jordan, dia dah jadi kawan saya. Dia ni adalah orang yang dah duduk 10 tahun dekat Jordan. Dia orang Melayu, tapi duduk 10 tahun kat Jordan. Apa yang dia buat, dia kat YouTube dia share lah Arabic punya, basic Arabic, macam mana Amiyah, bahasa pasar Jordan ni kan. So basic tu saya dapat faedah sikit daripada video-video dia. Kalau korang nak search YouTube dia Iyad Arshad atau Iyad Ahmad Kamal. Dia tu student Melayu yang dah 10 tahun duduk di Jordan. Dan memang Arab dia pun fasih lah. Kalau even persatuan pelajar pun, kalau nak deal dengan universiti ke, deal dengan macam dewan kan, suruh rujuk dia. Kadang bawa dia nak tolong nego kan. Kadang kita boleh bercakap dengan Arab, tapi kadang negotiation skill betul tu saya dengar memang orang Arab ni susah sikit nak nego kan. Sikit nak nego. Dia keras kepala, tapi lah untuk kita hantar lah yang 10 tahun berpengalaman tu, dia lagi pandai nego lah. Bukanlah kita ni tak pandai bahasa Arab, tapi dia ada skill tu lebih lah kan. So follow lah channel-channel ataupun ni untuk improvekan bahasa Arab. Les, bila Les dah sampai kat sana kan, kalau in terms of penerbangan sudah tentu YTP Mara akan sediakan lah tu kan. Tapi in terms of nak mencari rumah dan sebagainya, macam tadilah merujuk pada orang di sana lah, pelajar Malaysia. Macam mana Les contact in the first place? Okay, so tadi saya ada cakap follow lah akaun follow Facebook Persatuan Pelajar ni kan. Macam tempat saya Irbid, Persatuan Mahasiswa Irbid. So kita dah follow dia. Tak lama lepas tu nanti dia orang pun akan dapat database daripada website Jordan tu lah, siapa student Melayu yang akan sambung ke Yarmouk Irbid contohnya kan.
So dia dah dapat data tu, dah dapat nombor kita, dia masukkan kita dalam grup WhatsApp dia. So semua info, semua dokumen yang dia perlukan, dia bagi tahu dekat grup tu. Okay. So macam dia dah sediakan lah. Dia ada program nama dia Sambutan Mahasiswa Baru. Saya rasa semua ada kan, macam Pernah nak ada welcoming juga. student Betul. kan. Betul. Itu memang saya banyak berterima kasih lah dengan jawatan kuasa yang sini-sini yang tolong tu. Dia banyak bantu kita orang. Daripada airport tu dia sambut, angkatkan beg, masuk bas semua, sampailah ke rumah. Before that dia dah start sewakan rumah dulu. Ada yang kena transit kejap rumah kawan, esoknya baru start menyewa. Sebab yelah, dia nak akad tu kan, nak sign kontrak sewa tu. So alhamdulillah lah, sini-sini banyak tolong pemudahkan lah. Alhamdulillah. It's very good. Mana-mana negara kita nak pergi, it's very good to make connection dengan orang-orang yang dah di sana. Betul, setuju. Dan dengan senior kita, dengan persatuan mahasiswa, sebab memang tugas mereka pun untuk menyambut pelajar kan. Sebab even time diorang nak ke luar negara pun senior mereka yang sambut mereka kan. So it's a long tradition punya standing lah. Okay, terima kasih Lais. Untuk Syahidi, macam tadi saya ada mention yang kita ada banyak peluang scholarship. Betul. Kan. Macam mana Syahidi tapis dan pilih yang paling sesuai untuk ni, untuk Syahidi lah. Okay, so untuk tapis tu first of all kita dah make a point tadi yang keep your options open lah kan. Maksudnya if boleh apply je semua lah. Apply semua. You make that decision nak tapis tu is after dah dapat result lah kan. After dapat result tu, jangan sebelum so macam kalau boleh apply lah semua. Sebab kalau you want to put all your eggs in one basket tu, it's a bit risky lah. Betul. Takut juga tak dapat lah kan. So first bear in mind yang we highly advise you untuk apply banyak lah kalau boleh. Tapi to tentukan tapis semua tu, first of all mestilah kena buat analisis lah kan. Kena buat know apa yang bagus dari segi scholarship ni, apa yang tak bagus. First is baca website lah. Baca website, what they offer in terms of like their benefits, ada bond tak ada bond kan, dia punya career pathway after that. Betul. Kan. So benda tu you need to know very, macam kalau boleh buat study sikit kan, buat homework. Okay, second is macam tadi, tanya senior kan. Sebab Alhamdulillah I think like senior-senior yang dapat scholarship, yang dah di luar negara, they are very open untuk helpful kan, sangat open untuk membantu adik-adik yang nak ke luar negara ni. So reach out to your seniors kan, maybe daripada sekolah menengah ke, even Iman kita, we have a lot of alumni ataupun senior-senior yang we are happy to help adik-adik ataupun lepas SPM. Kalau nak tanya apa-apa, perlukan guidance in terms of like which scholarship is better for you. Kalau saya nak sambung bidang ni, apa beasiswa yang ada nak negara ni, risaulah saya nak pergi ke Mesir ni ataupun dengan konflik tengah-tengah sekarang kan. So you can reach out to us, connect us with maybe kalau yang tengok poster kita boleh scan QR code tu ataupun just message us lah, give us macam hello dekat social media lah. And last but not least is like you can always bersembang dengan kawan-kawan ataupun counselor. Sometimes your self exploration tu memang you need sometime alone untuk tahu kadang-kadang, tapi it's good juga untuk you discuss dengan kawan-kawan kan. Just to get to know yourself better juga, dan juga itu membantu untuk kita tapis lah nanti kan, apa kita nak saring mana yang sesuai untuk kita. Okay. So I think that's quite short. I see. Okay. Terima kasih kepada Syahidi. Ni banyak soalan-soalan berat, jadi kita akan ada buat selingan sedikit lah. Bit of a games untuk kita lighten up the mood. Kalau di hadapan ada dua plakat, satu kalau boleh nampak dia ada myths and facts lah, berkenaan tentang scholarship tu lah. So saya akan berikan beberapa soalan dan korang angkat lah mana satu yang korang rasa whether it is a myth ataupun a fact. Okay. Beasiswa ni hanya untuk pelajar straight A, betul ke tidak? Semua tunjuk miss. So tak betul lah. Saya bukan straight A. Saya pun. Saya unfortunately lah bukan straight A. Bahasa Arab saya tak straight A. So bahasa Arab saya dapat B+. But walhal sebelum ni bahasa Arab je yang dapat A. So a bit sad dah. Tapi tak apa, we move. Betul. CGPA tinggi saja sudah cukup untuk dapat scholarship. Semith. It's a myth lah. So CGPA tinggi tu bukan penentu. Again, result cemerlang tu bukan penentu. Ada banyak penentuan lain dari segi leadership kita, co-curriculum kita dan sebagainya. Result SPM akan menentu masa depan scholarship anda. This is the biggest myth lah.
SPM is one of the way, tapi it is not satu-satu je jalan. Dia hanyalah satu daripada itulah. So apa-apa pun result yang adik-adik dapat, janganlah sedih sebab dia bukan penentu masa depan. Kalau bukan dari sekolah elit, MRSM, SBP, susah dapat scholarship. Here you go. Okay, jap. Dia susah nak dapat scholarship in terms of maybe Susah exposure kot. Exposure, betul. I would believe susah tu relatif lah kan. Maksudnya sekolah, budak-budak sekolah yang MRSM, SBP ni dia exposure towards scholarship tu might be better. Tapi it's still a miss lah, macam bukannya Betul. they have the Even advantage me pun. from SMK. From SMK. Baik, kalau rajin explore, rajin Betul. cari website, boleh je. Betul. Orang yang confident je yang boleh lepas interview. Okay, ni saya letak facts kot. Tapi dia bergantung lah. Defense. Miss. Okay. I think like you need to be genuine. Apa nanti ada soalan macam ni kan. Just genuine, you're being honest about yourself. Walaupun nampak gugup, tapi if let's say you can still be composed. Kadang-kadang ada yang sangat introvert ataupun tak confident tu. Sebab saya jadi pengalaman saya interview, saya tak confident. And at the time lagi-lagi tak confident dengan English saya. English saya tak power. English saya sangatlah tak fluent. Maka okay, untuk pengetahuan GPA saya kena reject sebenarnya. Saya dapat sebab lepas rayuan. Okay. So that's one lah. So tentu I can conclude from my experience, you need to be confident lah in what in message yang you nak cuba sampaikan kat panel tu. Okay, top student pun boleh gagal dapat scholarship. Facts. Boleh gagal. Boleh gagal. Sorry. So top scholarship. Boleh. Sorry. Nak katakan yang again, scholarship ni result tu bukanlah semata-mata boleh menentukan awak dapat scholarship. Again, what happens after you dapat result tu yang menentukan awak dapat scholarship ataupun tidak lah. Alright, okay. Tadi ada beberapa isu-isu atau poin yang menarik tadi. Nanti kita boleh kupaskan selepas ini. Boleh. Untuk Syaidi, again, ini kita nak itulah tanya tadi, macam Syaidi ada angkat miss kan. Untuk khazanah yang terkenal dengan interview dia yang sangat mencabar, and I don't think it's just khazanah saja, banyak lagi, Kijang Scholarship, Petronas, even JPA itself is actually, for me personally, quite mencabar juga. Macam mana, how do you prepare yourself untuk menghadap interview tu? Interview lah kan. So khazanah memang terkenal dengan dia 5 stages of selection process lah. Kalau you include the application process as a stage juga, kira 6. Sebab first stage tu dah kira the numerical and verbal ability punya test. So yes, and the 3 last stages tu memang ada interview. So you need to go to the khazanah building tu 3 kali interview different dates. So macam like very torture punya moment lah ni. Kalau specifically soalan ni adalah pasal interview lah kan. So memang mencabar dan memang kena banyak prepare. English kena power tak? English kena practice. So myself tak power English. Sama. So I practice a lot. And practice buat depan cermin dengan kawan-kawan kan. So memang banyak buat mock interview dengan kawan-kawan juga. So you list out every single possibilities of question yang you can search dekat internet sekarang ni, boleh chat GPT ke apa kan, yang they might be asking. So and you put like tak perlu buat script penuh, buat just a bullet points lah, and then you elaborate from there. I think yang tadi lah kan, perlu confident sangat kan. I think like you need to be macam mana, compose lah enough. Sebab okay, waktu saya interview khazanah tu, memang saya dapat soalan-soalan yang very macam condescending ataupun macam mana, sounds patronizing, sarcastic. Kenapa saya tengok result awak English ni kenapa tak A+? Macam tu lah. Ataupun kat sekolah menengah awak student rep, kenapa awak kat College Marasrama awak tak jadi student rep? Macam tu lah. Soalan-soalan macam tu saya dapat kan. So waktu tu saya rasa macam dia memang saja buat macam tu. So dia tengok saya punya how well do I respond in that intense moment lah kan. Adakah saya terus nangis in the moment, ataupun saya mesti boleh give a munasabah punya jawapan in that ni lah kan. So yes, I think waktu tu memang saya tak sangatlah confident sangat, tapi I still can compose myself, macam try to relax dan give a genuine answer lah. Kenapa saya tak dapat A+ waktu tu kan, betul-betul kenapa saya rasa tak A+, dan kenapa saya pilih untuk tak jadi student rep waktu College Mara. And walaupun waktu sekolah menengah saya excel in leadership, why I choose to stay low profile dekat College Mara. So that's one thing yang I think if you can walk through your thought process and
betul-betul explain about the macam why you make that certain decision tu, insyaAllah akan membantulah. Satu lagi is interview ni kena tengok juga what they want lah, sebab they want to invest in you kan. Dia nak bayar kita scholarship. Betul? Kita bukannya kena cerita apa yang kita dapat, tapi apa yang kita boleh bring to them also. ROI lah. ROI, pada mereka, return tu. So try to relate back what you can contribute to the company, and also ultimately to the nation lah, kepada negara kan. Kalau Khazanah itself memang dia nak someone yang ada that nation building punya thinking tu juga kan. So like dia nak, kalau boleh you someone yang think about the problem yang ada dekat Malaysia, what you solution that you can provide. And walaupun might be you still tak figure it out everything yet, tapi you can still show your passion lah. And also dari mana passion tu datang, and you talk and be honest kan. Kalau boleh be open, as if dia orang nak bagi kita nak bagi dia orang yakin lah nak pilih kita. So be as open book as we can lah kan, macam so that dia sendiri pun yakin lah dia nak invest kat kita tu. So show your interest, show your passion. InsyaAllah boleh. Alright. Okay, so so my turn pula tanya Fatih kan. So tadi ada cakap pasal JPA, maybe first actually rasa macam tak confident. So betul. That's why you answered about being confident tu kan. Saya tak berjaya. So apa yang membezakan calon yang berjaya dengan maybe calon yang kurang berjaya tu lah? Based on my experience kan, from JPA ni, perbezaan tu bukanlah pada result semata-mata. Sebab ramai yang dapat straight A. Terutama sekali kalau kita lihat tahun 2025, pelajar SPM yang dapat straight A tu lebih daripada 13,000. Bayangkan 13,000 tu semua apply JPA. So adakah JPA akan tengok akademik? Tidak. Dia akan tengok benda yang different than that lah. Betul. So first is clarity lah. Untuk pelajar yang berjaya ni ataupun calon yang berjaya ni is clarity. Dia dah clear direction dia nak ke mana. Dia dah tahu kenapa dia pilih course tu. Dia dah tahu kenapa dia nak pergi negara tu. Dia dah tahu dah in the long run tu dia nak jadi apa sebenarnya. So bila dia dah jawab tu, dia dah boleh fikir secara jauh. Berbanding dengan calon yang, bukan saya kata tak berjaya, tapi calon yang tidak prepared dalam dirinya, jawapan dia lebih pada general. Kenapa? Okay, saya minat finance sebab dia tak tahu nak jawab apa. And saya nak cuba, saya saja nak cuba negara ni kan. So dia tak ada depth atau kedalaman dalam jawapan dia tu kan. So nampaklah dia sendiri pun sebenarnya tak clear. Second is self-awareness. Yang berjaya ni, dia dah kenal diri dia kan? Dia dah tahu dah strength dia apa, weaknesses dia apa, dan dia boleh reflect pengalaman dia dengan jawapan-jawapan yang dengan soalan yang diberikan oleh panel interviewer. Contoh bila cerita pasal leadership, dia bukan sekadar nak list jawatan yang dia ada. Nak list tu semua orang boleh list, senang je nak list kan. Tapi dia boleh explain apakah impact dia bila dia dapat jawatan ni, apa yang dia belajar daripada experience dia, tanggungjawab sebegitu. Even yang mistake dia pernah buat tu, dia boleh reflect diri dia. So itu adalah orang yang kenal diri dia lah. Orang yang tidak kenal, dia pun macam tergagak, dia tak tahulah nak jawab macam mana kan. Dan third is how they communicate ataupun how they answer the interview lah. So ini dia bukan kena fluent in English. Saya English sangat-sangat tak fluent je. I'm gonna be very very upfront about this. Tapi cara susun jawab tu kena bagus, kena structured, tenang. Most importantly, you kena convincing. You kena convince lah interviewer why I am the best choice for you to ambil diri saya ni sebagai awak punya scholar. So yang kurang berjaya ni biasanya kadang-kadang dia lompat-lompat, dia nampak macam hafal skrip, macam nampak robotik. That was me before. So bila interviewer tanya sikit, I was stuck. I stuck macam bila dia tanya lain daripada apa yang kita tengah sediakan skrip tu, macam alamak, saya tak tahu nak jawab apa ni. So and the last sekali, most importantly, you kena ada purpose. You kena ada kenapa, why. Calon yang berjaya ni dia tahu why. Dia bukan sekadar nak scholarship tu sebab peluang, tapi dia nampak tu sebagai satu platform untuk dia mencapai yang lebih besar. Sama ada dia nak contribute balik pada negara, sama ada dia nak solve certain issue, ataupun dia ada visi jangka panjang. JPA ni satu, dia nak tengok yang awak
patriotic ataupun tidak? Are you passion for nation building ataupun tidak? Sebab dia adalah government scholarship. Maka dengan itu, bila awak ambil government punya scholarship, awak sudah tentu kena ada misi dan visi yang panjang. Okay, saya nanti lepas habis belajar, saya nak contribute balik pada negara saya nak jadi seorang contoh finance analyst yang bagus, saya nak jadi seorang pemimpin yang bagus yang dapat solve certain issue. Contoh macam kita ada isu in terms of pengangkutan. So bila saya ambil dalam course engineering ni, saya bila nak balik negara tu, saya nak betulkan pengangkutan ni, nak make sure dia punya tu lagi efficient dan sebagainya. So kalau saya boleh ringkaskan, beza dia bukanlah pandai tak pandai, beza dia adalah sama ada calon tu dia jelas, dia sedar diri, dia ada communication yang very well, dan dia ada purpose. Jadi interviewer ni dia tak cari pelajar yang paling perfect ataupun calon yang paling perfect, tapi dia tengok siapa yang paling convincing sebenarnya untuk dilaburkan duit mereka lah. Kan? So kalau awak thank GPA scholarship, awak dah bagi tahu, oh nanti saya nak kerja luar negara, GPA I don't know lah, maybe diorang ada reservation lah in that matter kan. Tapi itulah, tadi Fatih banyak tanya Lais, so ni saya punya turn lah. Okay Lais, so untuk beasiswa ke Timur Tengah ataupun negara Teluk, Jordan ke semua ni, Mesir, penting ke peranan personal statement? Sebab kadang-kadang ada application yang kita kena buat essay personal statement semua tu kan, dan ataupun your niat dan direction. Maybe tadi macam tadi Fatih sebut clarity tu lah. Bila nak apply application tu, kena macam, do you need to figure it out everything untuk dapatkan beasiswa ke Timur Tengah tu? Okay, kita before nak jawab ni, saya listkanlah dulu beberapa option yang ni lah. Sebab ada option yang memerlukan personal statement, ada laluan yang tak perlukan personal statement. Macam saya YTP Mara tadi, tahun saya tu tak ada personal statement, tapi next year-nya dia minta suruh essay lah, apalah macam-macam lah kan. So antara beasiswa yang ada, tadi dah cerita pasal PPC, ada 4 program ke Timur Tengah, 2 ke Jordan, 2 ke Mesir. Lepas tu lagi untuk ada Bank Rakyat. Bank Rakyat ada buat sponsor scholarship ke WISE, University of Jordan. alright. WISE ni apa tak ingat lah, dia punya akronim dia tu, WISE tu. Dia akronim of something lah. World nama Islamic Science Education, apa tak ingat lah. WISE Jordan. WISE Jordan, World Islamic Science and Education. World Islamic Science and Education Jordan. Ramai jugalah orang-orang hebat daripada universiti tu. Dia bukan universiti government, dia universiti swasta. So dia punya yuran pun mahal lagi lah. Sebab tu lah ada scholarship khas ni untuk bawa student ke situ. Bank Rakyat buka scholarship ni, tak silap lagi kurang daripada seminggu lagi nak tutup. Bank Rakyat buka scholarship untuk ni dalam bidang fiqh tak silap. Fiqh Syafi'i Fiqh Syafi'i. WISE ni dia ada fiqh, dia ada 4 mazhab. Ada course fiqh Syafi'i, fiqh Maliki, fiqh Hambali, fiqh Hanafi. So scholarship ni fokus untuk fiqh Syafi'i lah, since Malaysia follow mazhab Syafi'i kan. Okay, so tu antaranya lah. Lagi pun pula another scholarship is by every setiap negeri punya zakat atau setiap negeri punya majlis agama. Dia ada bagi bantuan, ada bagi zakat. Ni setiap negeri punya ni lah. Tapi Selangor tak silap dia dah discontinue juga. Selangor dah tak hantar, dia hantar tapi dia tak bagi zakat atau bantuan ke luar negara. Tapi dia hanya bagi buat program penghantaran tu je. So setiap negeri ni korang kena baca. Ada negeri yang nak mohon tu ada personal, minta essay lah, minta personal statement lah. Ada negeri yang mungkin requirement dia mudah sikit. Ada negeri yang dia bagi fully scholarship, ada negeri yang hanya one off, bukan setiap bulan dapat allowance tu kan. Ada yang hanya sponsor flight ticket. So nak cerita setiap negeri panjang. So korang kena search lah sendiri setiap negeri punya zakat atau demo siswa ni. Selain tu juga ada program UCYP, tempat saya persediaan tu. Dia buat 2+2 program, 2 tahun di Malaysia, 2 tahun di Jordan. Tu pun tak silap scholarship kot, atau pinjaman boleh ubah daripada University College Yayasan Pahang. Tapi ni macam fokus untuk rakyat Pahang je lah, anak Pahang je lah. Lagi satu Maidam Terengganu lah. Terengganu ni antara negeri yang banyak duit untuk pendidikan lah kan. Dan Yayasan Terengganu, hanya Yayasan Terengganu je yang bagi scholarship untuk ke Jordan belajar medik. Medik kan kita tahu lah kan, kos dia banyak kan. So hanya dekat Terengganu tu, student yang medik ni student yang mostly daripada Yayasan Terengganu. Boleh kata majority lah, 90% student medik dapat scholarship Yayasan Terengganu. So yang daripada Terengganu nak sama medik kat Jordan tu, ni advantage lah.
korang try lah Yayasan Terengganu. Tapi nak mohon tu mungkin ialah requirement dia berat lah kan, sebab dia punya ni pun besar. Essentially kena tahulah apa maklumat ataupun betul. faham. Okay, so itulah antaranya antara beasiswa yang ada, laluan yang ada. Cuma soalan tadi tentang apa lagi satu, sama ada personal statement ataupun niat atau direction Okay, so rasanya dia intertwine. So biasanya kalau personal statement tu dia kena tahu juga purpose tu. Yelah. So sebenarnya semua yang nak belajar Jordan, semua yang nak belajar kat mana pun kenalah tahu niat dan direction kan. Innamal a'malu binniat kan. So kita pun setiap laluan kita nak laluan belajar kita, wasilah kita nak belajar tu semua dengan niat lah. First kali orang belajar agama ni, dia bukanlah niat nak jadi syekh yang besar-besar sangat pun kan. Yang penting mengangkat kejahilan diri sendiri dulu. Dah sendiri dah settle, baru orang-orang terdekat, orang-orang lain islah nafsak wad'u ghairak kan. Memperbaikilah diri kamu dan berdakwalah kepada orang sekeliling kamu kan, selain kamu. So itulah yang jawapan selalunya untuk graduan syariah ni. Dia dah belajar agama, dia dah tahu ni, dia nak berdakwah lah kat kawan-kawan dia. Tapi sebenarnya belajar agama ni, lagi-lagi yang dapat duit daripada zakat, dia bawa responsibility yang berat lah. Sebab ya kita guna duit orang, duit pembayar zakat. Kalau marah pun guna duit rakyat. Kalau PPC pun guna duit rakyat, duit pembayar cukai kan. So kita kena bawa responsibility tu sebenarnya berat lah. Dan beberapa hadis yang saya takut lah sebenarnya, kalau saya dengar ni saya macam menggigil, macam shaking, takut lah. Apa yang dikata 3 golongan yang terawal yang akan masuk neraka tu, bukannya pelacur, bukannya peminum arak, bukannya orang yang buat dosa kan. 3 golongan terawal tu antaranya pembaca Quran yang baca untuk dapat gelaran qori, yang nak orang panggil-panggil dia. Betul. Lepas tu orang yang mati syahid, nak orang anggap dia ni syahid kan. Last sekali orang yang dermawan, yang infak kan, tapi dia nak populariti lah. So one off-nya adalah golongan yang Quran tu lah, yang belajar agama, tapi dia nak orang nampak dia ni kibar, nampak dia ni syekh, nampak dia alim kan. So saya takut lah sebenarnya. Kena betulkan niat daripada awal lagi. Sebab niat tu lah yang menentukan sama ada kita belajar tu kerana Allah ke ataupun kerana yang tu lah. Dan saya rasa dengan masa yang suntuk sekarang ni, itulah rasanya kita dah boleh conclude untuk kita punya podcast kali ini. Dan satu soalan yang saya nak jawab kepada adik-adik, apa-apa pun result yang awak dapat kan, kalau result teruk ataupun result bagus, kalau saya nak jawab jujur pun, kita strategize sebaik mana pun, at the end of the day SPM result ni hanyalah sebuah rezeki sahaja. Saya rasa itu penting untuk kita letak daripada awal lagi. Sebab kadang-kadang kita tengok orang yang daripada sekolah lagi, dia dah strong leadership dia, memang sangat pandai, tapi tak dapat. Dan juga mungkin yang kita tak expect tapi dia dapat. So kita kena faham yang usaha tu satu tanggungjawab daripada kita, tetapi hasil tu adalah apa yang Allah akan tentukan. Dan dalam masa yang sama tu bukanlah satu alasan untuk kita tak buat betul-betul. Dan kita kena prepare lah, kita kena ada clarity dalam diri kita, kita kena build our story. Sebab semua tu adalah satu bentuk ikhtiar kita. Dan kalau kita tak berjaya pun dalam SPM result tu, dia tak define who we are sebenarnya. Betul kan? Saya rasa tu point yang ramai yang pelajar yang struggle kan. Bila tak dapat SPM yang bagus, terus rasa macam okay, habislah masa depan aku. Padahal that's not right lah. Betul. SPM tu hanyalah satu pintu yang dibuka, bukanlah satu-satu pintu. Dia one of the pintu. Dan ramai je yang orang yang tak dapat SPM yang bagus, tapi dia masih excel lagi dalam kerjaya dia, impact dia, dalam kehidupan dia. Kadang-kadang jalan yang dia tak plan tu sebenarnya lagi sesuai dengan diri dia kan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum kan. Dan dari sudut kalau tarbawinya, kita diajar untuk tawakal. Ikat unta tu ikat, tetapi tawakal tu kena lagi besar daripada usaha yang kita berikan tu kan. Jadi kalau tak dapat SPM yang bagus itu, jangan risau, sebab sentiasa ada jalan lain. There's always that second chances yang akan datang insyaAllah in the nearest future. Jangan letak nilai diri anda pada keputusan SPM saja. You are more than that result. Jadi itu saja daripada kami. Terima kasih kepada jemputan kita live dan juga co-host saya Sahidi. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Stay tune insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.